Kalau anda perhatikan, sekarang ini ramai sangat dealer-dealer public gold yang suruh top up gram emas ketika harga emas jatuh. Saya dulu masa mula-mula simpan emas pun tak boleh brain benda ni sebenarnya. Sebab apa? Ketika harga jatuh, kenapa kita nak beli? Nanti kita akan rugilah. Sebab apa? Nanti dia akan jatuh lagi. Benda itu tidak berlaku dengan emas. Saya perasan benda ini apabila saya telah membaca buku Wang Emas daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dalam buku ini, dia ada bagi tahu bahawa ketika harga emas jatuh, itu ialah peluang untuk kita borong emas dengan harga diskaun. Oh, barulah saya faham. Rupa-rupanya ketika harga emas jatuh, itu ialah peluang untuk kita grab harga emas yang tengah rendah sementara dia naik tinggi lagi lepas ni. Sebab apa? Emas ni dia memang macam tu. Setelah saya perhatikan selama 6 tahun, emas memang dia ada turun dan naik dalam masa yang terdekat. Tetapi dalam long term, iaitu 2 tahun ke atas, harga emas memang confirm akan naik. Sebenarnya graf dia macam ni. Dia naik banyak, turun sikit. Naik banyak, turun sikit. Naik banyak, turun sikit. Jadi lama kelamaan harga emas makin lama semakin mahal. Jadi memang betul lah saranan yang disarankan oleh kebanyakan dealer public gold di luar sana, iaitu untuk top up gram emas tuan-puan ketika harga emas jatuh. Jadi pada hari ini saya nak beri peluang kepada tuan-puan semua yang dengar video saya ini, tuan-puan boleh buka akaun secara percuma sahaja dan boleh menabung pada bila masa, tak ada komitmen bulanan. Yang kedua, kalau dah ada akaun emas, inilah masa dan peluang untuk tuan-puan top up gram-gram emas tuan-puan di dalam akaun supaya tuan-puan boleh dapatkan harga purata yang lebih rendah. Pin video di profil saya ada terangkan tentang 5 langkah mudah untuk mulakan tabungan emas yang pertama dengan public gold. Kita jumpa esok dalam next video. Assalamualaikum.